dijemput Tuan Pengetua Muhammad Sharifuddin untuk naik ke atas pentas bagi memberikan anugerah kepada guru cemerlang Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Gong Gajah bagi tahun 2025. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Anugerah Guru Cemerlang tahun 2025 jatuh kepada, dipersilakan, Cikgu Irfan Nazhan. Aku Cikgu Irfan. Aku nak jadi macam cikgu lain. Aku nak jadi seorang cikgu yang berjaya. Sekarang aku dah dapat keinginan aku untuk menjadi seorang cikgu yang cemerlang. Tetapi panjang ceritanya. Di sebalik kejayaan yang aku capai, mestilah ada dugaan dan cabarannya. Aku bukanlah cikgu yang baik, tetapi aku cuba untuk menjadi yang terbaik dengan menerima nasihat daripada semua guru. Dan di sinilah perjalanan ceritaku bermula. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Masuk. Awak berdua ada apa datang pagi-pagi ni? Kawan saya sakit, Cikgu. Dia demam panas. Ya, betul ke sakit ni ke buat-buat demam tak nak pergi kelas? Cikgu tak bertugas minggu ni. Kamu cari cikgu lain. Oh, Cari cikgu bertugas, cikgu lain. Kok ada tak dia. apa, Cikgu. Cikgu. Awak betul. Sini kejap. Ya, Cikgu. Sini. Tadi awak kata awak sakit Ya, Cikgu. demam. Wish, ni demam panas ni. Sejak bila lagi sakit? Tadi, Cikgu. Tadi pagi? Ya, Cikgu. Okey, dah bagi tahu guru bertugas belum? Belum, Cikgu. Okey, sekarang mata pelajaran apa ni? Subjek apa? Pelajaran Ustaz Amjad. Ustaz Amjad, Pendidikan Islam. Ya. Guru kelas apa? Ustaz Amjad juga. Ustaz Amjad juga? Okey, tak apa. Kalau macam ni, awak tolong bawa kawan awak ni pergi bilik rehat kat hujung tu. Baik. Nanti lepas ni cikgu akan tolong maklumkan kepada Ustaz Amjad dengan guru bertugas minggu ni lah. Okey? Okey, dah makan ubat belum? Belum, Cikgu. Okey, tak apa. Kalau macam tu, lepas ni apa-apa tindakan selanjutnya, kalau perlu bawa ke klinik ke apa, nanti cikgu yang bertugas lah akan ambil alih, okey? Kejap lagi cikgu akan beritahu. Okey, baik, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu Ipan, kenapa cikgu layan orang macam tu tadi, cikgu? Anak-anak murid tu sakit kan, kenapa cikgu abaikan orang? Cikgu, minggu ni bukan saya bertugas, cikgu. So, buat apa saya nak kena ambil cakna untuk diorang? Saya faham, cikgu. Saya pun bukan cikgu bertugas. Tapi kita buatlah semampu kita, cikgu, untuk tolong diorang. Cikgu tahu guru besar banyak bagi tugas kat saya, cikgu. Diorang suruh saya buat rumah sukan, uruskan rumah sukan semua tu. Banyak, cikgu. Tak sempat. Saya faham, cikgu. Saya pun macam tu juga, cikgu. Kita macam ni lah, cikgu. Kita sebagai seorang cikgu ni, kita tolonglah mana anak murid kita yang sakit. Mungkin cikgu rasa itu alasan dorang tak nak masuk kelas. Tapi tadi saya rasa dahi dia memang panas, cikgu. Betul-betul demam budak tu. Betul ke? Ada rasa kepala Betul, dia? cikgu. Bahaya. Sakit ni buat main, cikgu. Sel pengsan ke budak tu kat belakang. Jadi apa salahnya kan untuk kita ambil berat, tanya keadaan anak murid tu macam mana, tanya dia dah makan ke belum. Yang tindakan selanjutnya kita serahkanlah pada guru bertugas, biar dia bawa ke klinik ke ataupun tindakan-tindakan yang patut diambil. Cikgu pun tahu kan, kita sebagai cikgu ni kena prihatin terhadap rohani anak-anak murid kita. Saya tahu, cikgu. Tugas seorang cikgu ni bukan dalam bilik darjah je semata-mata untuk mengajar, cikgu. Tugas seorang cikgu ni dia lebih daripada mengajar dalam bilik darjah. Betul. Kat luar bilik darjah pun dia kena ambil perhatian terhadap rohani anak-anak murid dia. Boleh kan, cikgu? Boleh. Saya cuba yang terbaik, Ipan. Lepas ni kita perbaiki diri kita lah. Okey, boleh, insyaAllah. Tapi tak janji ya. Tak janji. Tak apalah, cikgu. Tak janji pun tak apa. Yang penting cikgu pasang niat daripada sekarang. Betul. Kita sama-sama perbaiki diri. Betul. Ni cikgu dah makan belum? Belum lagi, cikgu. Belum, lapar. Lapar. Cikgu nak belanja ke? Saya belanja, awak bayar. Tak apa, jom. Tak apa, pergi aja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua dah hadir hari ni? Mana yang lain? Kenapa kamu seorang je, Din? Yang lain mana? Waalaikumsalam, Cikgu. Saya tak pastilah Pak Jad pergi mana. Datang lambat kot, Cikgu. Dia datang lambat? Biasanya dia datang awal kan? First time ni, dia datang lambat ni. Dia pergi mana? Aku dah lewat ni.
Panjang umur kamu Pak Ojak. Kamu kenapa lewat ni? Biasa datang awal je. Kamu dari mana? Dari mana? Cuba cerita kat cikgu. Dari mana kamu ni? Kamu okey tak? Pak Ojak, cikgu cakap dengan kamu ni Pak Ojak. Pak apa lewat ni? Main game semalam? Jawab lah cikgu tanya tu. Kamu tolong sikit kawan kamu ni. Jat, tolong je jawab je. Cikgu malas nak layan, cikgu nak sambung mengajar sekmu. Cikgu teruskan lah kita punya pelajaran hari ni. Okey. Saya nak kamu baca Pak Ojak. Kamu baca ni. Tajuk apa yang kita nak belajar hari ni. Jat, bangun Jat. Cikgu tanya kau tu Jat. Pak Ojak, kamu tidur? Dah lah datang lambat, tidur pula. Geram. Nasib tak kena. Kalau kena tu mesti kamu repot ayah kamu kan. Kalau macam ni lah gaya pelajar-pelajar kelas ni, saya malas lah mengajar kelas ni. Nanti kamu balik, kamu study sendiri muka surat 46. Esok cikgu datang, cikgu nak tanya kamu, nak tengok kamu buat latihan sekali. Stres sungguh lah perangai budak-budak ni, ya Allah. Cikgu, baru balik dari kelas ni. Letih semacam ya. Tak apa cikgu, cikgu duduk dulu. Apa kata cikgu duduk, kita bincang lah cikgu. Sekejap. Cikgu. Kenapa cikgu? Cikgu istighfar dulu banyak-banyak. Cikgu minum air, tarik nafas. Cikgu dah ready cikgu cerita kat saya. Okey, macam ni cikgu cerita dia. Cikgu. Cikgu kenal tak budak Pak Ojak? Pak Ojak? Macam mana? Alah yang pagi tadi cikgu nak hantar dia pergi klinik tu. Oh, yang dengan kawan dia tu? Ya betul, yang putih-putih tu. Betul. Kenapa cikgu? Dia lah tadi cikgu dalam kelas tadi banyaklah soalan tanya kat dia. Macam-macam lah berkaitan subjek, macam-macam lah peribadi. Tapi dia tak jawab cikgu. Dia tak jawab? Maksudnya tak jawab tu dia takut nak jawab ke macam mana cikgu? Saya tak tahu, tapi nampak keadaan dia macam blur. Tak tahu apa. Blur murung macam murung baju. Tak tahu sebab sebelum ni yang saya kenal dia lah cikgu. Dia ni seorang yang hyperaktif dalam kelas. Kalau cikgu tahu, dia pun result dia bagus setiap ni. Saya pun dengar juga cikgu lain cakap macam tu. Kan. Itulah frust sikit lah tadi. Lepas tu cikgu dah perasan benda ni berapa lama dah juga? Saya perasan 2-3 hari lah juga. 3 hari dah. Lepas tu cikgu ada try berinteraksi dengan dia, tanya dia ke masalah dia? Tak ada pula nak tanya. Kawan-kawan dia? Kawan dia pun tak ada tanya. Lepas tu cikgu ada buat apa je tadi dalam kelas? Tadi cikgu mengajar je tadi. Mengajar sejarah lah pasal zaman Kesultanan Melaka. Adalah tanya dia sikit soalan. Tapi tak jawab. Geram cikgu, ya Allah. Cikgu ni ada marah ke? Macam cikgu tahu? Tadi masuk lain macam cikgu. Betul cikgu. Saya marah tadi. Saya terlepas barang cikgu. Cikgu marah dengan dia lah. Macam ni cikgu, sabar. Cikgu jangan marah dulu cikgu. Cikgu tak pelik kenapa dia tiba-tiba berubah daripada murid yang aktif tiba-tiba jadi pendiam. Pelik sangat cikgu. Maksudnya ada something wrong kat budak tu. Saya tak terfikir pula. Tak terfikir. Tak apa. Macam ni cikgu. Lepas ni apa kata kita berdua kita pergi kat dia, kita slow talk dengan dia. Kita cakap dengan dia, kita tanya dia, ada tak dia mengalami apa masalah, sama ada dia ni kena bully ke, mana tahu dia kena bully kat asrama, atau dia ada masalah peribadi dengan keluarga dia ke, dia stres dengan pelajaran dia ke, dia ada masalah sakit apa-apa ke, kita tak tahu. Jadi apa kata kita pergi tanya dia kat dia lepas ni? Bila cikgu nak tanya? Ada ke masa? Kita busy cikgu. Kita busy? Kita cari masa. Kita punya busy ni memang busy untuk anak murid kita. Tapi cikgu, kalau kita tanya lebih-lebih, tak kita macam sibuk hal peribadi orang? Sebenarnya tak pun cikgu. Kita tanya urusan peribadi ni bukan sebab kita nak masuk campur urusan peribadi budak tu. Tapi kita nak tanya ni untuk menunjukkan yang kita ni ambil berat pasal budak tu. Sekurang-kurangnya kalau anak murid kita ni terabai oleh orang lain, termasuk ibu bapa dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, dia ada tempat untuk mengadu
dan bergantung harap pada kita. Jadi kita dapat elak lah daripada emosi budak-budak ni tak stabil, daripada diorang ni melakukan benda-benda yang lebih teruk. Cikgu kita tak nak kan nanti ada kes murid mencederakan diri sendiri sebab stres dan sebagainya. Bukannya kita ni nak memanjakan sangat anak-anak murid kita ni, tapi yelah anak murid kita kan, dah pun kita tugas kita sebagai seorang cikgu memang macam tu. Macam tu lah cikgu. Betul cikgu. Terbaik lah cikgu punya penerangan nasihat cikgu. Tak ada apa cikgu. Sebab tu saya suka kawan cikgu daripada zaman degree ni. Macam tu lah. Live shop. Semua semat kat baju ni. Cikgu, hari ni kita main apa cikgu? Sukan? Korang kacau lah cikgu nak main TikTok kejap ni. Apa? Korang sukan? Korang waktu kelas ni? Ya cikgu. Oh iya ke? Korang tengok lah. Kalau ada diorang main futsal ke apa, korang main futsal. Kalau korang nak main takraw, tengok lah. Ni ada bola. Korang nak main? Asyik futsal je cikgu. Bukan semua suka main futsal cikgu. Sekolah kita pun court futsal je ada. Bola ni bola futsal ni. Oh, pakailah bersyukur mana Pok Jak. Sekolah mana ada peruntukan Pok Jak. Pakai je. Yelah cikgu. Kau korang lah nak main apa. Yelah cikgu. Asalkan korang selamat. Kau korang lah. Amboi. Hei, terkejut aku. Relax je nampak. Cikgu, saya nak rehat kejap cikgu. Sekarang kan waktu pendidikan jasmani kan cikgu. Mana nak murid cikgu? Saya pun tak tahu. Tu ramai cikgu tengok kan boleh? Mana boleh cikgu? Cikgu tengok anak murid cikgu, saya tengok anak murid saya cikgu. Saya lama dah tadi tengok cikgu. Bagi saya rehat boleh? Tadi? Cikgu, macam mana boleh merokok cikgu? Ni depan anak murid, macam mana boleh merokok? Cikgu, sebatang je pun. Guru besar kau tahu pun. Cikgu, sebatang ke tak sebatang? Cikgu bukan hari tu kata time degree cikgu nak berhenti merokok? Masa tu dah lama cikgu ni. Mana boleh cikgu? Dah lama ke tak lama mana boleh merokok depan anak murid cikgu? Ni belakang. Cikgu dah tak perhatikan anak murid cikgu, mana boleh macam ni cikgu? Okey, kita duduk dulu cikgu, kita bincang tepi. Okey, boleh. Ada benda saya nak cakap sikit lah cikgu. Cikgu nak cakap apa cikgu? Saya tak adalah nak cakap banyak cikgu. Saya cakap ni bukan benda yang nak menunjukkan saya ni pandai, tapi cikgu, pertama sekali cikgu tahu merokok ni salah cikgu. Ya cikgu, tapi bukan guru besar tahu pun. Lagi pun sebatang, kejap tak sampai 5 minit pun cikgu. Sebatang tak sebatang cikgu, setengah batang pun tak boleh cikgu. Cikgu dah merokok di tempat umum kat kawasan sekolah, depan anak murid pula tu. Macam mana kita nak jadi cikgu? Kita ni cikgu, jadi cikgu menjadi tauladan pada anak murid kita. Kalau kita merokok depan anak murid, macam mana anak murid nak hormat dan mencontohi apa perkara baik yang kita boleh buat? Lagi satu cikgu boleh pula santai-santai tengok TikTok je kat tepi tu. Cikgu tak perhatikan anak cikgu ke main sukan? Cikgu, saya kat sini je boleh main phone. Kat rumah cikgu, saya nak kena layan anak bini pula. Balik rumah, tidur, ngantuk, penat. Cikgu, rumah is rumah cikgu. Kita sekarang ni kat sekolah. Kita kena tahu keutamaan kita sebagai seorang cikgu ni. Cikgu boleh faham kan? Tugas kita sebagai cikgu ni memang besar tanggungjawabnya cikgu. Bukan sekadar dalam kelas hanya untuk mengajar sahaja. Dalam bidang sukan ni pun kita kena ambil serius cikgu. Cikgu tahu tak apa yang kita perlu buat sebagai seorang cikgu waktu pendidikan jasmani cikgu? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Cuba teka. Tak tahu tak? Cuba teka. Saya pun tak tahu cikgu. Tak tahu? Saya pun tak tahu. Tak ada cikgu. Cikgu ni sekuat bergurau lah. Tak adalah cikgu. Dia jokes. Jokes. Tak apa. Okey cikgu, yang pertama sekali apa yang kita kena buat adalah waktu pendidikan jasmani yang penting, terutama sekali kita kena jaga keselamatan anak-anak murid kita. Sekarang ni apa yang cikgu buat tadi, cikgu just biarkan diorang nak main apa kan, dan cikgu tak pantau pun pergerakan mereka. Maksudnya saya kena pantau diorang lah. Kena betul. Jaga je diorang, tengok je diorang. Betul cikgu. Sebab apa? Boleh jadi anak-anak murid kita ni diorang bukan bersukan pun. Entah-entah diorang pergi lepak kelas, entah-entah diorang pergi sarapan kat kantin pula. Betul juga. Cikgu boleh faham kan yang first kali kita nak buat? Boleh, saya boleh faham. Dan perkara yang kedua kita kena buat adalah waktu pendidikan jasmani ni, waktu anak-anak murid kita tengah bersukan ni, contohnya futsal, cikgu, perkara pertama sekali, cikgu ni dia kena perhatikan potensi yang ada pada anak-anak murid kita. Faham. Sebab kita kena faham cikgu, anak-anak murid kita ni, kita tak boleh nafikan diorang ni memang ada benda yang mereka mahir dalam bidang sukan, ada benda yang mereka mahir dalam pelajaran.
Jadi bukan sekadar dalam kelas je kita perhatikan potensi mereka dalam belajar. Dalam sukan ni pun kita kena perhatikan bakat mereka. Kita kena perhatikan supaya bila kita nampak potensi mereka dalam bidang sukan ni, itulah tujuan cikgu, tugas cikgu untuk asah lagi, gilapkan lagi bakat mereka. At least mereka ni ada nilai dalam bidang sukan. Itulah tujuan mereka ke sekolah, bukan hanya untuk belajar dalam kelas tetapi juga untuk ada kebolehan dari aspek-aspek yang lain seperti sukan ni. Okey cikgu, faham. Terima kasih cikgu sebab nasihat saya cikgu. Ada hal lah cikgu. Cikgu kalau saya tak buat salah pun cikgu nasihat jugalah. Okey. Cikgu, kau apa cikgu lagi? 10 minit lagi nak habis. Saya nak pergi lah, nak tengok anak murid saya. Saya tengok juga sebab PJ nak habis dah, masa PJ. Betul cikgu. Okey ya. Pojak, ambil pojak. Den, kosong Den. Bola Den. Aduh. Pojak. Kau okey tak pojak? Aduh. Sakit? Panggil cikgu. Oi cikgu. Cikgu. Pojak sakit ke? Ya, Den. Sekejap. Den. Kenapa? Tadi saya sepak bola, terkena perut pojak cikgu. Allah, pojak. Okey tak perut? Okey cikgu, sikit je. Saya kuat cikgu, saya lelaki cikgu. Risau kalau apa jadi kan. Risau nak jawab apa guru besar nanti. Tak apa, jom. Cikgu ikut kau main sekali, jom. Jom. Nasib baik lah kau tak ada apa-apa pojak. Apa cikgu, sikit je cikgu. Lepas ni memang tobatlah cikgu, tak biarkan kamu main macam tu je. Memang cikgu nak perhatikan kau orang lepas ni. Jomlah, pergi makan ke apa kan. Dah nak rehat dah ni. Betul cikgu. Jom. Cikgu. Allah. Lama tak jumpa cikgu. Itulah lama tak nampak cikgu juga. Cikgu gimana? Dengan cerita cikgu pindah kan? Cikgu, ini dalam minggu terakhir saya cikgu kat sekolah ni. Allah cikgu. Kenapa cikgu pindah? Siapa nak bimbing saya cikgu lepas ni? Jangan persoalkan benda ni cikgu. Saya pun tak nak pindah. Tapi cikgu, sini cikgu. Kita tengok pemandangan yang luas ni. Kita tengok pokok-pokok langit ni. Kenapa dengan langit cikgu? Cikgu percaya tak? Saya, bila saya tengok langit ni, saya tengok cikgu, saya boleh nampak yang cikgu ni akan jadi cikgu yang cemerlang. Uish. Kenapa? Sebab saya nampak cikgu, dari mata hati cikgu, saya boleh nampak yang cikgu ni ada perasaan tekad yang kuat untuk berubah cikgu. Saya memang ada azam macam tu, tapi tak kesampaian lagi. Sebab tu saya perlukan cikgu sebenarnya untuk bimbing saya. Faham cikgu, tapi apa yang kira nasihat yang terakhir daripada saya cikgu adalah jangan lupa tujuan asal kita untuk jadi cikgu. Okey, boleh cikgu perbetulkan niat kita. Itu je cikgu. InsyaAllah saya itu je yang cikgu perlukan untuk cikgu berubah maju ke hadapan. Itu je cikgu. Cikgu Sul banyak mengajar aku erti sabar. Semenjak Cikgu Sul berpindah tempat mengajar, aku menjadi hilang arah. Tiada tempat bergantung untuk mendapat nasihat. Aku cuba menjadi kuat. Aku tekad untuk mengubah nasib aku sebagai guru. Aku berdoa dan berusaha. Sekarang aku sudah dapat mengawal emosi aku. Aku mengajar anak murid dengan penuh kasih sayang. Aku mengambil cakna ketika murid aku berada dalam kesusahan. Pelajar yang murung disebabkan emosi pun sudah aktif seperti sedia kala. Tidak lagi tidur dalam kelas dan semangat bertenaga. Terus cemerlang dan skor dalam akademik. Ya, betul kata Cikgu Sul. Teringat nasihat yang selalu Cikgu Sul berikan. Kini semua pelajar di sini bukan sahaja cemerlang di dalam akademik, malah cemerlang dalam bidang sukan dapat mengharumkan nama sekolah. Terima kasih Cikgu Sul. Terima kasih diri aku sendiri kerana dapat mengubah segala sikap buruk aku selama ini. Sebagai penutup video kami ini, kami ingin menyampaikan bahawa tugas seorang guru bukan sahaja mengajar, namun tugas seorang guru lebih dari itu. Guru perlu membimbing, membentuk dan mendidik jiwa seorang pelajar. Guru bukan sahaja menyampaikan fakta di papan putih, namun guru perlu menjadi contoh kepada nilai, akhlak dan etika. Selain itu, guru juga membantu membangunkan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selaras dengan falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan yang mana menekankan pembangunan insan secara seimbang dan harmoni. Seorang guru yang beretika mampu memberikan inspirasi dan keyakinan kepada murid-muridnya dan membuka peluang masa depan. Sikap seorang guru ini dapat memberikan kesan yang berkekalan kepada muridnya
sama ada positif atau negatif. Oleh itu, penting bagi pendidik untuk menunjukkan teladan yang baik, menjaga profesionalisme dan mendidik sepenuh hati. Hal ini kerana tangan seorang guru ini dapat membentuk insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Sekian daripada kami. Terima kasih.